Semasa menjemput anaknya dari sekolah, wanita itu tiba-tiba menyedari bahawa tisu yang digunakan oleh guru itu untuk mengelap tangan anak perempuannya kelihatan seperti orang biasa, tetapi dia tidak dapat mengenal pasti di mana dia pernah melihatnya sebelum ini. Kemudian dia melihat jenama pada tisu tersebut dan teringat risit hotel yang ditemuinya di dalam kereta suaminya sehari sebelumnya. Ia mengandungi jenama tisu basah yang sama. Dan pada tisu basah itu, perkataan kondom ditulis dengan jelas. Wanita itu serta-merta menyedari bahawa suaminya sememangnya telah sesat, dan perempuan simpanannya tidak lain tidak bukan ialah guru tadika anak perempuan mereka. Tetapi dia kini kekurangan bukti yang mencukupi untuk membuktikannya. Wanita itu, yang masih menyimpan syak wasangka, sedang memberi belah apabila dia tiba-tiba ternampak sebuah kedai barang kemas sedang mengadakan promosi, beli rantai leher yang mahal dan dapatkan 2 cincin murah secara percuma. Ini kelihatan seperti perkara remeh, tetapi semasa dia berjalan ke arahnya, dia menyedari 2 cincin yang telah dipamerkan telah pun dijual. Dia segera menyedari ada sesuatu yang tidak kena. Suaminya telah memberikannya sebentuk cincin mahal sehari sebelumnya sebagai permohonan maaf, dan sebaik sahaja anak perempuannya membuka kotak itu, cincin berlian di dalamnya terbongkar. Wanita itu sangat gembira kerana terkejut. Sama sekali tidak menyedari kelakuan pelik suaminya. Dia juga secara naif mempercayai pembohongannya. Tetapi kini nampaknya hadiah yang diberikan suaminya itu tidak lebih daripada hadiah murahan. Rantai leher yang mahal itu pastinya hadiah yang diberikannya kepadanya dengan rela hati. Walau bagaimanapun, ini semua hanyalah spekulasi wanita itu. Dia tidak mempunyai bukti yang kukuh. Untuk mengesahkan syak wasangkanya, keesokan harinya, semasa suaminya memandu ke tempat kerja, dia meminta sahabat baiknya mengikutinya dengan kereta. Rakannya berkongsi lokasinya dengannya di telefonnya, menghantar mesej kepadanya di setiap persimpangan yang dilaluinya. Sementara itu, wanita itu memandu menuju ke lokasi itu. Dia merancang untuk menangkap suaminya, tetapi suaminya sangat berhati-hati. Setiap kali mereka berhenti di lampu isyarat, dia akan memeriksa cermin pandang belakang untuk memastikan tiada sesiapa yang mengikutinya. Dia terus mengutak-atik cermin, cuba melihat kereta di belakangnya dengan jelas. Nasib baik, rakannya sentiasa cukup bijak untuk mengelakkan mereka. Kemudian, suami itu memandu ke kedai kopi. Dia keluar dari kereta dan terus masuk ke dalam. Rakannya mengikutinya masuk. Dia menghantar gambar seorang lelaki yang sedang duduk di tingkat 2 menunggu seseorang. Apabila dia tiba, dia terkejut apabila mendapati suaminya sedang mencium kekasihnya di tingkat 2.